Duit simpanan tak hilang tetapi nilainya yang lari. Benda ni senyap-senyap berlaku setiap tahun tetapi ramai yang tak sedar. Tuan-puan, tahun 2013 kalau tuan-puan ada RM1,000 boleh miliki 7 gram emas. Tapi hari ini tuan-puan, RM1,000 tuan-puan hanya dapat 1.9 gram emas sahaja. Duit makin banyak atas kertas tetapi kuasa belinya semakin sikit tuan-puan. Sebab apa? Inflasi. Jadi sampai bila tuan-puan nak biarkan kekayaan tuan-puan dirompak oleh inflasi tuan-puan? Kalau hari ini tuan-puan simpan RM10,000 dalam akaun bank tuan-puan kena tolak dengan nilai inflasi 2.3% setahun. Nilai kekayaan sebenar tuan-puan hanyalah RM9,770 sahaja. Jadi saya ada satu cara macam mana nak lawan balik inflasi ni tuan-puan. Tukarkan kekayaan tuan-puan dalam bentuk simpanan emas. Sebab kita tahu emas ni kalis inflasi. Jadi orang yang simpan emas bukan sebab mereka nak cepat kaya tuan-puan, tetapi mereka nak lindung kekayaan mereka, nak selamatkan nilai harta yang mereka dah penat cari tuan-puan. Public Go dah perkenalkan platform menabung emas paling mudah. Semua transaksi dibuat atas talian. Teguhkan kekayaan tuan-puan dalam bentuk simpanan emas. Hubungi saya untuk saya bantu cara nak bermula. Assalamualaikum.